Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Maisarah binti Muhammad Fauzi, merupakan pelajar dari Bahasa Melayu Unit 1, ambilan 2025-2030. Baiklah, saya akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik bagi subjek GPPP 1092. Baiklah, pendidikan merupakan satu proses pembelajaran yang berlaku secara berterusan bagi membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Melalui pendidikan, seseorang individu dapat memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai murni serta membentuk sasiah diri yang baik untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan bukan sahaja bertujuan menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sasiah, nilai moral dan kepribadian yang baik dalam diri seseorang individu. Seterusnya, kita beralih kepada PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Apa itu PPPM? PPPM merupakan akronim kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu sekitar 2013 hingga 2025. Ia merupakan asas ataupun panduan kepada sistem pendidikan di Malaysia yang bersifat holistik iaitu bersifat menyeluruh. Rancangan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM untuk meningkatkan mutu serta kualiti sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Objektif PPPM. Objektif Pelan Pembangunan Pendidikan terdiri daripada 3, iaitu yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa, iaitu dari segi sistem pendidikan Malaysia dengan menumpukan kepada akses, kualiti, equity, perpaduan serta kecekapan. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun akan datang. Kemudian yang ketiga, menggariskan program transformasi bagi sistem pendidikan termasuklah perubahan penting dalam KPM. Seterusnya, Pelan Induk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sekitar 2013 sehingga 2025 merupakan dokumen lengkap yang mengandungi strategi 13 tahun untuk menaik taraf sistem pendidikan di Malaysia supaya selaras dengan sistem pendidikan terbaik negara-negara maju. Pelan ini mengenapasti 100 inisiatif yang akan dilaksanakan dalam 3 fasa ataupun dipanggil sebagai gelombang dalam tempoh 13 tahun yang akan datang. Sekitar 2013 hingga 2015 merupakan gelombang pertama. Gelombang kedua iaitu pada sekitar 2016 sehingga 2020 dan gelombang ketiga iaitu sekitar 2021 hingga 2025. Gelombang pertama, Kementerian telah memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru yang sedia ada di dalam sistem, meningkatkan kualiti kepimpinan di sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua ataupun guru besar dan meningkatkan kadar literasi bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris serta numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Kementerian juga akan mengukuhkan dan memberi pengupayaan kepada pegawai-pegawai di peringkat negeri dan juga peringkat daerah untuk meningkatkan kualiti sokongan yang diberikan kepada kumpulan barisan hadapan ini bagi membantu semua sekolah. Dalam tempoh gelombang kedua, Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara untuk mempercepatkan lagi perjalanan perubahan iaitu rancangan untuk semua inisiatif yang akan bermula semasa golongan pertama. Perancangan ini telah melibatkan pergerakan sejumlah 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baharu. Penstrukturan semula Kementerian, JPN dan PPD untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi gelombang pertama
dan memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah yang disemak semula dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan juga nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia yang berlaku hari ini. Gelombang ketiga pula, pada permulaan gelombang ketiga ini, semua sekolah, guru dan juga pengetua ataupun guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Oleh itu, kementerian akan memberikan tumpuan kepada peningkatan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan setugas bagi pembangunan kecemerlangan profesional. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Dan matlamat kementerian adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri. Seterusnya, 5 aspirasi pendidikan. Yang pertama, aspirasi akses. Aspirasi pertama adalah memastikan 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehinggalah menengah atas. Dan hala tujuan ini sebenarnya bertujuan untuk menegaskan bahawa setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sama ada sosioekonomi ataupun lokasi mereka berhak mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Aspirasi ini bukan sekadar menyediakan bangunan sekolah, tetapi memastikan sistem yang mampu menyerap murid berkeperluan khas, murid di pedalaman dan juga kumpulan rentan. Contoh penubuhan sekolah model khas komprehensif K9 di kawasan pedalaman Sarawak yang menggabungkan sekolah rendah dan juga sekolah menengah bawah bagi mengurangkan risiko kesisiran murid selepas mereka tamatnya tahun 6. Dan sebagai guru berjiwa pendidik, hal ini sebenarnya menuntut dedikasi untuk mendekati komuniti agar tiada murid yang tertinggal dalam arus pendidikan. Yang kedua adalah aspirasi kualiti. Aspirasi kedua ini memfokuskan kepada kualiti dengan matlamat meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan juga TIMSS. Dan kualiti diukur melalui keberhasilan murid dalam literasi, numerasi dan juga kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KIBAT. Dan hal tuju ini memerlukan guru beralih daripada pedagogi tradisional kepada kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB. Contohnya dalam subjek sains, guru tidak lagi sekadar menyuruh murid untuk menghafal formula. Sebaliknya, guru akan memberikan cabaran dunia sebenar kepada mereka. Seperti mereka cipta penapis air menggunakan bahan kita semula, dan perkara ini sebenarnya merangsang kualiti berfikir murid ke tahap analytical dan juga kreatif. Yang ketiga merupakan aspirasi equity. Equity sebenarnya bermaksud menyediakan kesaksamaan pendidikan. Dan hala tuju Malaysia adalah untuk mengurangkan jurang pencapaian antara bandar dan juga luar bandar serta jurang antara jantina dan sosioekonomi sebanyak 50% menjelang 2025. Dan ini sebenarnya melibatkan pendemokrasian sumber pendidikan di mana murid yang kurang akan diberikan lebih sokongan. Dan contohnya, melalui pemanfaatan kemahiran digital, guru di sekolah luar bandar boleh menggunakan video interaktif dan juga objek pembelajaran digital yang sama kualitinya dengan sekolah di bandar besar. Dengan empati yang tinggi, guru berjiwa pendidik akan memastikan setiap murid tanpa mengira status ekonomi keluarga mendapat bimbingan secukupnya untuk mereka berjaya. Yang keempat merupakan aspirasi perpaduan. Sekolah merupakan tapak integrasi utama untuk melahirkan rakyat yang bangga dengan identiti Malaysia. Aspirasi ini bertujuan dan juga fokus terhadap memupuk persefahaman dan toleransi dalam kalangan murid yang berbilang kaum dan agama. Dan hala tuju ini dicapai melalui interaksi sosial harian dan juga pengisian kurikulum yang inklusif. Sebagai contoh pelaksanaan program rancangan integrasi murid untuk perpaduan iaitu REMOVE, di mana murid dari pelbagai jenis sekolah sama ada SK,
SJKC ataupun SJKT sama-sama bekerjasama dalam aktiviti sukan ataupun aktiviti kebudayaan, dan guru akan berperanan sebagai suri teladan yang akan menunjukkan nilai hormat, menghormati dan juga keadilan tanpa prejudis dalam setiap sesi perbincangan di dalam bilik darjah. Yang kelima merupakan aspirasi kecekapan. Memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan untuk pendidikan memberikan pulangan terbaik kepada keberhasilan murid. Pandangkan Malaysia memperuntukkan bajet besar untuk pendidikan, keberkesanan sistem bergantung kepada keupayaan guru dan pentadbir pengurus sumber secara bijaksana dan juga secara telus. Sebagai contoh, guru yang cekap akan menggunakan kemudahan digital yang sedia ada ataupun bahan terpakai untuk menghasilkan bahan bantu mengajar, iaitu BBM yang kreatif tanpa memerlukan kos yang tinggi. Dan inovasi ini sebenarnya membuktikan accountability guru dalam memaksimumkan potensi pembelajaran murid walaupun dengan sumber yang agak terhad. Seterusnya adalah 6 aspirasi murid. Aspirasi pertama merupakan aspirasi pengetahuan. Memastikan setiap murid menguasai literasi, numerasi dan juga pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang. Pengetahuan tidak lagi terhad kepada hafalan fakta buku teks, tetapi melibatkan kebolehan menghubungkan maklumat. Dan hal tuju ini menuntut murid untuk belajar cara untuk belajar agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan guru yang berjiwa pendidik akan menggunakan objek pembelajaran digital seperti arkib video untuk memberikan gambaran pengetahuan yang lebih realistik. Ini merupakan kemahiran berfikir. Murid perlu menguasai kemahiran kognitif peringkat tinggi dan termasuk keupayaan menakul, berinovasi dan membuat keputusan yang tepat. Ini berkait rapat dengan elemen 6C, dan murid didorong untuk berfikir secara kritis terhadap maklumat yang diterima dan kreatif dalam mencari jalan penyelesaian. Contohnya melalui kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Yang ketiga merupakan kemahiran memimpin. Setiap murid perlu diberi peluang untuk memupuk potensi dalam diri mereka, iaitu potensi kepimpinan dan kebolehan bekerja secara berkesan dalam pasukan. Kepimpinan dalam pendidikan masa kini melibatkan elemen kolaborasi. Ia merangkumi kecerdasan emosi dan juga kebolehan berkomunikasi dengan individu daripada berbagai latar belakang bagi mencapai matlamat secara bersama. Dan sebagai contoh, guru memberikan tanggungjawab kepada murid yang pemalu untuk mengetuai satu projek video pendek. Dan melalui bimbingan dan juga empati guru, murid tersebut akan belajar menguruskan ahli kumpulan mereka dan membina keyakinan dalam diri mereka dalam membuat sebarang keputusan. Kemudian yang keempat merupakan kemahiran dua bahasa. Setiap murid di Malaysia wajib menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dan hala tuju ini bertujuan memastikan murid untuk mempunyai daya saing yang tinggi untuk bekerja di mana-mana sahaja di dunia. Penguasaan bahasa tambahan juga sangat digalakkan bagi memperkayakan kepelbagaian budaya. Sebagai contoh, guru melaksanakan aktiviti English Day ataupun Minggu Bahasa. Dan yang kelima merupakan etika dan juga kerohanian. Pendidikan Malaysia berhasrat untuk melahirkan murid yang mempunyai pegangan agama ataupun moral yang kukuh serta berintegriti tinggi. Aspirasi ini merupakan intipati kepada guru berjiwa pendidik, dan kecemerlangan intelek tanpa etika akan membawa kepada keutuhan sosial. Nilai seperti empati, tanggungjawab dan juga kejujuran perlu disemai sejak awal lagi. Dan sebagai contoh, guru mengamalkan konsep peti amanah dalam kelas, di mana murid akan membayar harga makanan ataupun harga alat tulis tanpa pengawasan guru. Hal ini sebenarnya melatih sifat kejujuran dan amanah dalam konteks kehidupan sebenar. Dan yang terakhir iaitu identiti nasional. Aspirasi terakhir ialah memupuk semangat patriotisme yang mendalam dan bangga menjadi rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan juga agama. Murid perlu memahami sejarah negara, menghormati kepelbagaian budaya serta bersedia menyumbang kepada kemajuan negara. Ini membentuk elemen kewarganegaraan yang kuat. Seterusnya 11 anjakan PPPM. Yang pertama iaitu menyediakan akses yang merata kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan pertama ini menegaskan bahawa setiap murid perlu mendapat pendidikan terbaik tanpa mengira lokasi atau latar belakang mereka.
Dan hal tuju ini sebenarnya melibatkan penanda-arasan kurikulum kebangsaan dengan standard global seperti PISA dan juga TIMSS. Dan guru perlu memastikan bahawa kualiti penyampaian PDP sentiasa tinggi dengan menerapkan kemahiran berfikir ars tinggi kebat agar murid mampu menakul maklumat secara kritis, sedar menghafal fakta untuk peperiksaan. Dan yang kedua adalah memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Pendidikan Malaysia berhasrat untuk melahirkan generasi dua bahasa yang fasih. Bahasa Malaysia diperkasakan sebagai bahasa kebangsaan yang menyatu padukan rakyat. Manakala bahasa Inggeris pula ditekankan sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Yang ketiga merupakan melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Transformasi ini tidak hanya tertumpu pada intelek, malah pada pembentukan karakter. Anjakan ketiga berfokus kepada pembangunan murid secara holistik melalui penerapan nilai moral, etika dan juga kerohanian selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Rancangan ini bertujuan meningkatkan martabat guru dengan memastikan hanya calon terbaik sahaja yang memasuki profesion ini. Yang kelima merupakan memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Kecemerlangan sekolah bergantung kepada kualiti pemimpinnya. Anjakan kelima ini memberi fokus pada pelantikan pengetua dan juga pelantikan guru besar berdasarkan prestasi, bukan sekadar kekanan. Kemudian yang keenam merupakan mengupayakan JPN, PPD dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian yang khusus berasaskan keperluan. Melalui anjakan ini, birokrasi dikurangkan bagi memberi lebih autonomi kepada pihak sekolah dalam membuat keputusan yang relevan dengan konteks tempatan. Dan yang ketujuh merupakan memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ini merupakan anjakan yang sangat kritikal dalam era digital. Hal tuju sistem adalah untuk menyediakan akses internet dan juga pelantar pembelajaran seperti D5 bagi menyokong PDP yang lebih interaktif. Dan yang ke-8 merupakan penambahbaikan sistem penyampaian pendidikan. Anjakan ke-8 ini memfokuskan kepada kecekapan tadbir urus kementerian. Dan hala 7 ini memastikan setiap proses penyampaian perkhidmatan adalah pantas, telus dan berorientasikan hasil. Dan yang ke-9 merupakan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Dan pendidikan adalah tanggungjawab bersama. Ajakan ke-9 menggalakkan pemufakatan strategik melalui penglibatan aktiviti PIBG dan juga sektor korporat dalam aktiviti sekolah. Yang ke-10 merupakan memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Aspirasi kecekapan ditegaskan dalam anjakan ke-10 dengan memastikan peruntukan kewangan digunakan secara optimum. Guru yang kreatif cekap akan menggunakan sumber yang sedia ada, termasuklah bahan yang kita semula ataupun aplikasi digital yang percuma untuk menghasilkan impak pembelajaran yang tinggi tanpa melibatkan pembaziran kos. Dan yang terakhir merupakan anjakan yang ke-11 iaitu meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Anjakan terakhir ini memastikan rakyat mempunyai akses kepada maklumat mengenai perkembangan transformasi pendidikan. Kemudian hala 7 dan transformasi pendidikan global. Yang pertama, kecekapan 6C, iaitu melahirkan murid yang menguasai kemahiran abad ke-21 dari segi kewarganegaraan, komunikasi, kolaborasi, kreativiti, karakter dan juga pemikiran kritis. Dan yang kedua ialah pendidikan digital, iaitu dengan mentransformasikan PDP melalui objek pembelajaran digital untuk merangsang minat dan juga rasa ingin tahu murid dengan lebih mendalam. Kemudian peralihan paradigma PDP, iaitu berfokuskan ataupun memberi tumpuan kepada pembelajaran yang bermakna iaitu KPPB dan pembangunan bakat, dan ini bermaksud bukan sekadar untuk peperiksaan semata-mata. Kemudian pemufakatan strategi adalah untuk memperkukuhkan hala 7 melalui sinergi antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta. Seterusnya, guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik didefinisikan sebagai guru yang bukan sahaja mengajar subjek, tetapi juga mempunyai dedikasi yang tinggi, keprihatinan dan juga empati terhadap perkembangan serta kebajikan murid. Ciri-ciri guru berjiwa pendidik adalah sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran. Guru sentiasa memperbaiki cara mengajar dengan menggunakan kaedah terkini, teknologi dan pendekatan kreatif supaya murid lebih mudah untuk memahami pembelajaran.
Yang kedua adalah sasiah dan juga kompetensi yang tinggi. Guru menunjukkan tingkah laku yang baik, bertanggungjawab dan profesional sambil memiliki pengetahuan dan kemahiran yang mendalam dalam bidang pengajaran. Yang ketiga, mengamalkan nilai etika. Ini membawa maksud bahawa guru bertindak secara adil, jujur dan berintegriti dalam semua aspek kerja, termasuklah hubungan dengan murid, rakan sekerja dan juga masyarakat. Yang keempat, merupakan prihatin terhadap kebajikan murid, iaitu guru akan mengambil berat tentang keperluan fizikal, emosi dan juga sosial murid serta memberi bimbingan kepada mereka untuk perkembangan menyeluruh. Dan yang kelima iaitu keterampilan. Membawa maksud guru memiliki kemahiran komunikasi, kepimpinan dan juga pengurusan bilik darjah yang efektif untuk menyokong proses pembelajaran. Seterusnya, etika keguruan. Semua guru tertakluk kepada tata susila profesi keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar bagi menjaga dengan baik profesi keguruan. Yang pertama adalah tanggungjawab terhadap murid merupakan keutamaan yang paling tinggi dalam etika keguruan. Guru berperanan melindungi kebajikan dan juga keselamatan murid semasa di bawah jagaannya. Yang kedua merupakan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Pemufakatan antara guru dan ibu bapa adalah kunci kepada keberhasilan murid. Guru bertanggungjawab membina hubungan kerjasama yang erat dan juga telus dengan ibu bapa mereka bagi membincangkan perkembangan anak-anak mereka. Dalam konteks ini, guru perlu menghormati privasi keluarga dan juga menggunakan data serta bukti yang tepat semasa berkomunikasi. Yang ketiga merupakan tanggungjawab terhadap masyarakat. Sebagai pemimpin komuniti, guru memikul tanggungjawab besar terhadap masyarakat dan negara. Guru perlu menghormati kepelbagaian budaya dan nilai murni masyarakat setempat serta mengelakkan diri mereka daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan perpaduan. Yang keempat merupakan tanggungjawab terhadap profesi keguruan. Memartabatkan profesi keguruan adalah tanggungjawab setiap pendidik. Guru wajib menjaga tingkah laku agar tidak mencemarkan dengan baik profesi sama ada di alam fizikal maupun alam maya. Seterusnya, implikasi aspirasi pendidikan terhadap guru. Aspirasi pendidikan negara membawa implikasi yang besar yang menuntut transformasi menyeluruh dalam profil seorang pendidik. Pertama, aspek pemantapan sasiah dan juga etika menjadi tunjang utama. Guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi model sasiah yang mempamerkan integriti dan empati. Kedua, terdapat keperluan peningkatan kompetensi profesional di mana guru perlu sentiasa mengemaskini ilmu pedagogi agar relevan dengan standard global. Yang ketiga, guru wajib menguasai pedagogi digital untuk mencipta suasana pembelajaran yang interaktif. Keempat, penerapan elemen 6C yang perlu dizahirkan dalam aktiviti bilik darjah bagi melahirkan murid yang kompeten. Dan akhir sekali, guru berperanan membina pemufakatan strategi dengan rakan sejawat dan juga komuniti luar, menyokong ekosistem pembelajaran yang lebih luas dan juga bermakna. Kemudian, kemahiran digital dalam pendidikan, KPPB. Kemahiran digital dibahagikan kepada 3 komponen kritikal. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Guru harus cekap menggunakan alatan digital, bukan sekadar sebagai hiasan, tetapi sebagai pemangkin untuk menarik minat dan juga merangsang rasa ingin tahu murid terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, objektif pembelajaran digital. Penggunaan bahan multimedia seperti video, animasi dan juga infografik bertujuan memudahkan konsep yang kompleks. Hal ini menjadikan sesi PDP lebih menarik sekaligus memastikan objektif pembelajaran tercapai secara lebih mendalam dan bermakna. Dan yang ketiga, etika digital, iaitu di sebalik kecanggihan teknologi, guru bertanggungjawab mengamalkan tingkah laku positif di ruang cyber. Dan ini termasuklah menghormati hak cipta, menjaga privasi maklumat dan juga menggunakan teknologi secara berhemah bagi menunjukkan teladan sebagai warga digital yang berintegriti. Seterusnya, pemufakatan komuniti dan profesi keguruan. Pemufakatan merupakan elemen yang strategik dalam maju kerja melangan pendidikan. Sinergi sekolah komuniti melalui kolaborasi dengan ibu bapa dan juga pihak swasta mampu menyediakan sumber dan juga sokongan yang tidak dapat diberikan oleh pihak sekolah sendiri. Dan kerjasama yang erat ini secara tidak langsung dapat memartabatkan profesi keguruan kerana masyarakat dapat melihat profesionalisme guru dalam menguruskan pendidikan anak-anak mereka. Secara keseluruhannya,
Kejayaan murid merupakan satu tanggungjawab bersama antara pihak sekolah, keluarga dan juga komuniti setempat demi menjamin kualiti generasi masa hadapan. Sebagai penutup, guru berjiwa pendidik adalah kunci utama yang akan menterjemahkan segala aspirasi pendidikan negara menjadi realiti di peringkat akar umbi. Integrasi yang padu antara kemahiran digital dan juga nilai murni akan membentuk satu sistem pendidikan yang dinamik, fleksibel dan juga sentiasa relevan dengan tuntutan zaman. Komitmen berterusan daripada guru untuk membangunkan diri dan membina jaringan komuniti adalah pelaburan terpenting bagi memastikan kelestarian kecemerlangan pendidikan di Malaysia. Jadi inilah sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.